Warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada semua yang mengikuti podcast Terpaling Baca dan juga Book Surgeon sehingga ke hari ini. Perkenalkan, aku Pak Di. Dan aku Wan dan anda sedang menyaksikan podcast Terpaling Baca yang dibawakan khas oleh Book Surgeon dan juga Audio Plus. Tuan-tuan dan puan, jika anda ingin membaca resensi berkenaan dengan buku atau ingin menonton short video podcast Terpaling Baca, anda boleh ikuti kami di Facebook, Instagram, X, TikTok dan juga YouTube. Dan anda hanya perlu cari Book Surgeon. Ya, betul. Bagaimana yang nak dengar kita secara audio ni? Yang prefer nak dengar audio, suara dan sebagainya, boleh tune in ke Spotify dan juga aplikasi Audio Plus. Dan untuk anda yang ingin menyokong dan mendukung usaha kami di Book Surgeon, anda boleh dapatkan dan beli buku-buku kami melalui TikTok Shop Book Surgeon. InsyaAllah. Tanpa membuang masa, tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi kami bawakan seorang adik aku kata tadi, living legend. Living legend ha? Adik aku cakap tadi kan. Okay. Bentak kat mak dia living legend bang. Living legend bang. Seorang yang living legend. Tuan-tuan dan puan-puan, Tuan Zainal Rashid Ahmad, ZRA Stream. Terima kasih Tuan Haji sekali lagi sudi bersama dengan kami untuk episod yang kedua bersama dengan Tuan Haji. Ketika ni diriliskan mungkin orang dah sepatutnya tengok dah episod tu. Sepatutnya dah habis dah tengok dan komen. Sepatutnya. Jangan skip tengok episod yang seterusnya, yang sebelum ni. Ya betul. Lepas tu tengok episod ni juga. Apa kita ada dalam episod kali ni? Okey, ada benda yang special. Iaitu tajuk kita sama dengan tajuk buku yang tuan-tuan boleh tengok. Tajuk buku dia tentang gelandangan. Jadi kita nak bincang tentang gelandangan, jalanan dan sebagainya. Dan kita tahu Tuan Haji ZRA adalah orang yang sangat-sangat signifikan dan juga sinonim lah dengan jalanan, anak-anak jalanan, tercicir kemiskinan dan sebagainya. Dari sudut cara menyantuni, dan boleh tengok dekat platform ZRA Stream bagaimana aktifnya Tuan Haji menyantuni gelandangan dan sebagainya. Okay, so Wan, sebelum kita ke episod pertama, untuk pengetahuan semua, buku yang tadi yang kita tunjuk ni, buku tentang gelandangan ni adalah buku baru. Buku terbaru daripada Book Surgeon. Buku terbaru terbitan Book Surgeon. Apa yang special sikit? Bagi tahu sikit ni buku ni. Abang ada apa? Yang special lah. Okey. Prakata dia. Prakata buku ni, aku berdebak nak cerita benda ni tau. Cakap lah. Prakata buku ni ditulis oleh The Living Legend. The Living Legend iaitu ZRA sendiri. Dan sangat-sangat kami berbesar hati lah sebab Tuan Haji sudi nak bagi 3 lagi artikel untuk disumbangkan kat dalam buku ni. Maksudnya bila hampa beli buku ni, hampa baca juga tulisan daripada ZRA sendiri. Jadi dapatkan. Jangan lupa dapat. Cari kat beg kuning TikTok Shop kita. Beli terus. InsyaAllah. Baik. Teruskan ni. Okey. Tajuk kita tentang gelandangan. Jadi soalan pertama yang nak tanya kepada Tuan Haji adalah, macam saya sendiri mula turun, baru tahu ada masalah gelandangan ni waktu mahasiswa di USM dulu. Rasa macam dia buat program, kira turun pergi tengok, baru tahu ada orang susah dekat yang tidur di jalanan dan sebagainya. Dan tipikal orang muda Tuan Haji, bila kita tengok masalah, kita terus nak jump apa solusi dia macam tu. Lepas tu dah mulalah dia duk merepek nak salahkan orang lain. Mula benda tu. So macam bagi saya, untuk saya sendirilah, saya ada fikiran yang macam tu. Jadi saya tanya kepada Tuan Haji sendirilah, gelandangan ni adalah masalah yang diakibatkan oleh pembangunan ke, ataupun dia ada banyak faktor yang menyumbang kepada gelandangan tu sendiri, Tuan Haji? Okey. First saya balik dulu pada terima kasih jemput saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua rakan-rakan Book Surgeon. Ini soalan yang complicated untuk jawab. Pertama, untuk level masa 2012 saya start buat benda ni, memang kita treat gelandangan. Kita bermula dengan program kawan-kawan jahat yang baru nak insaf ni. Rasa banyak salah Okey. Dia duk fikir macam mana nak tebus dosa. Jadi kita collect lah RM50 setiap hari Khamis. Collect RM50. Jadi kita adalah kawan-kawan kita mereka bandel lah apalah kan, kita dapat RM1,000. Jadi RM1,000 ni kita boleh lah tempah makanan. Makcik ni pun rasa macam dah untung meniaga, nak bagi ke orang lain juga. Maka dia keluarkan lah makanan dalam harga RM3, RM4 satu pack. So kita dapat lah 250 pack. Kita pergi lah sekitar Kuala Lumpur. Jumpa gelandangan kita bagi. Sampai satu masa kawan-kawan pun bagi sokongan lagi banyak. Dan kita boleh bekalkan sampai 500 pack makanan. Tapi satu hari saya jumpa dengan sekumpulan pelajar UiTM. Dia nak tengok benda ni.
Jadi saya kata jangan tengok, you datang buat survey untuk saya. Buat survey ni, kumpulkan data, waktu saya agihkan makanan, you tanda ya tag siapa mereka. Tapi selepas saja PKP, di mana kita masa PKP kita halau semua gelandangan, hantar pergi kerja, sembunyi mereka apa semua. Jadi hari ni istilah gelandangan tu kurang daripada 200 orang. Daripada 1,600 yang saya ukur pada satu malam minggu dengan menggunakan lebih kurang 16 sukarelawan UiTM untuk bantuan. Jadi gelandangan ni banyak lah istilah dia, yang tiga yang utama adalah drug user. Mereka pengguna dadah. Dan mereka berada di jalanan. Selepas ada drug user, yang kedua adalah orang yang miskin. Drug user the biggest. Apa tu orang miskin lah, dia tak ada duit nak sewa rumah apa semua. Mereka ni yang kedua. Yang ketiga adalah mental illness lah, orang yang ada sakit jiwa dan kemudian tak dapat menyesuaikan diri. Musafir lain, kita tetap agih, tapi musafir bertukar-tukar. Orang baru sampai KL tapi dia orang tak mampu sewa bilik, sewa rumah sementara dapat kerja kan. Tapi seminggu mereka akan hilang daripada lokasi yang kita hantar makanan lah. Ataupun 2 minggu mereka akan hilang. Cuma sekarang ni yang menjadi fokus kita adalah keluarga yang dah berjaya mendapatkan bilik-bilik kecil di Coket. Bilik-bilik kecil di Coket. Dan mereka ni adalah yang mengisi apa yang dipanggil perubahan Coket. Coket ni dulu adalah pelacuran, Coket ni dulu adalah pengeran dadah, dan Coket ni dulu ada aktiviti pondan. Bila kerajaan bersihkan, maka bilik-bilik yang dulunya dihuni oleh 3 kumpulan ni dah hilang. Maka inilah orang-orang jalanan masuk, sebab harga bilik tu mampu mereka bayar. Bilik paling kecil RM15, bilik paling besar RM20 sehari. Kalau mereka duduk 3-4 bulan dan rekod mereka mereka boleh bayar bulan. Bayar bulan jadi murah sikit. Cuma kesiannya mereka ni beranak pinak. Sekarang ni ada lebih kurang dalam 50 lebih keluarga dan 200 kanak-kanak. Ini yang kekal di bilik. Cuma tak sesuainya kerana mereka berjiran lagi dengan masih ada lagi sisa-sisa penagih dadah, sisa-sisa pelacur, sisa-sisa pondan mereka masih ada. Jadi kebimbangan kita yang paling besar adalah golongan ni. Kerana sebahagian daripada mereka bapa di penjara, sebahagian daripada mereka ibu tunggal, dan sebahagian daripada mereka memang tak mampulah nak menyewa kan. Cuma persekitaran tempat tu tak sesuai, sebab macam kebimbangan saya yang paling utama adalah gadis remaja. Mereka dia umur 10, 11, 12, 13, 14 kan. Bila mereka melihat bersedudukan itu satu perkara biasa. Bila mereka lihat bahawa pekerjaan yang paling hari-hari mereka nampak adalah pelacuran. Bila mereka nampak easy money adalah jual dadah. Bila mereka nampak kerja yang paling cepat adalah mencuri. Berarti kita tak boleh salahkan mereka, kerana dia ni jadi macam koloni, macam filem Hunger tau. Daripada tengok filem Hunger kan. Filem Hunger? Ya Allah. Filem Hunger yang popular tu. Hunger Game. Hunger Game. Ya betul. Dia ni macam koloni. Mereka tinggal tanpa tahu itu adalah Kuala Lumpur. Mereka tinggal tapi mereka tidak mendapat standard tinggal di Kuala Lumpur. Pekerjaan semua tak ada, makan minum tak teratur kan. Jadi bila tahun 2022 saya rasa macam saya nak upgrade lah tentang books. Book ni associate tu apa. Saya selalu bukan nak impress, saya nak bagi tahu lah, kalau anda membaca buku dan anda menjadi orang yang bertambah baik, maka apakah kebaikan yang boleh diperlihatkan? Sejak tu oleh kerana saya ni penulis lah sangat. Penulis lah sangat. Maka saya nak bagi tahu kata bagaimana orang melihat kehidupan penulis itu sendiri. Maka saya kata penulis yang do action, yang buat. Jadi saya jual buku, tapi proses konten saya itu adalah tentang orang miskin. Hingga sekarang pun kita mendanai 7 hingga 11 ribu ringgit sebulan. Daripada keuntungan, kita set up lah produk yang khas untuk orang miskin. Biasanya minyak wangi. Kalau tengok saya live kan, yang mana bukan baju dan bukan buku, itu adalah projek Miskin Bandar. Kita bantulah apa yang boleh. Cuma tinggal lagi saya katakan, bantuan makanan tu adalah kerana keperluan. Mereka perlu makan. Tapi yang paling saya takut sekarang ni adalah satu, tak ada masjid situ. Tak ada JKK. Betul. Tak ada Pak Imam.
sistem sosial tu tak macam kita. Kan? Jadi mereka hidup dalam kawasan yang dibangunkan untuk perniagaan, tapi oleh kerana business value dah jatuh dicoket, orang convert semua bangunan-bangunan tu jadi bilik-bilik kecil lah yang tak relevan pun untuk kualiti hidup. Maksudnya dari segi kualiti hidup tu, dia bilik yang tak sesuai untuk ibu dan anak membesar. Dan ibu dan anak perempuan besar. Jadi salah satu yang paling saya bimbang dan paling kerap saya jumpa adalah yang berusia 10, 11 dan 12 tahun. Sebab saya bimbang apabila mereka melihat pelacuran tu adalah satu pekerjaan. Jual dadah adalah satu pekerjaan. Dan dalam sistem tu tak ada pula kelas agama, kelas apa. Sebab tempat tu tak ada masjid, tak ada struktur sosial. Itu yang saya jelaskan pada tuan-tuan. Gelandangan kita anggap sekarang ni adalah dipanggil sebagai orang yang telah pun berpindah daripada tepi jalan tapi tinggal di bilik-bilik. Cuma saya bersetuju dengan perkataan gelandangan. Kerana bila mereka tersembunyi di bilik-bilik, kita tak nampak lagi mereka di jalanan Kuala Lumpur, maka kita anggap mereka tak wujud. Mereka masih wujud. Masih ada. Ini adalah anak-anak tercicir pendidikan, mereka kekurangan gizi, ibu-ibu yang dia pun mewarisi. Dia pun dulu macam tu juga. Jadi dia kahwin, jadi anak dia pun macam tu. Jadi ibu ni sendiri pun tak tahu nak bagi tahu pada anak dia apakah hidup yang terbaik. Kerana ibu mereka ni melalui proses sama ada mereka anak yang tak ada keluarga, duduk di JKM atau pernah melakukan kesalahan di penjara dan keluar JKM macam tu. Jadi dia sendiri dia jadi ibu untuk membolehkan anak itu makan dan minum. Kita pun tak ada salah sebab dia pun tak pernah menerima peranan apa itu peranan ibu. Ya, betul. Itu yang paling saya takut lah. Dan itu saya buka dulu intro lah. Bila kita cerita gelandangan, yang paling kita risau sekarang ni adalah masyarakat yang tersisih dan menjadi koloni. Koloni ni banyaklah daripada Jalan Coket, Medan Tuanku, bilik-bilik tu kan, dia pergi sampai ke Jalan Tiong Nam. Yang mana setiap minggu saya jumpa. Saya akan pastikan setiap hari Sabtu dan hari Ahad, kerana satu, memang saya ada passion tu. Yang kedua, saya selalu dengar lah orang buku penulis ni orang baik-baik. Penulis ni pejuang masyarakat. Kan, pejuang. Tapi duk kelang kabut pasal tak dapat anugerah. Duk kelang kabut pasal buku tak laku. Anugerah penulis terbaik tak diberikan di negeri mereka. Kan, jadi saya fikir kata akhirnya orang pun tak tahu penulis ni dia buat apa dalam masyarakat dah, melainkan dia menjerit tentang buku tak laku, anugerah tak banyak. Untuk penulis ni dia sangat mengharapkan dia dihargai. Dengan jasa dia menjadi armchair writer. Tulis cerita di atas kerusi apa semua kan. Jadi peranan dia pada masyarakat tak ada. Jadi bila saya nak membaiki dengan mengatakan, please lah bro, lihat buku dan lihat ini hidup. Jadi orang mula menghormati, kata buku adalah satu gambaran di mana perlakuan nilai murni itu dilakukan secara action. Itu waktu saya start ziarah stream tu, saya nak bagi tahu, kata anda melihat satu jeansman lah, orang pakai jeans, poyo lah mak jeans ni. Lepas tu jual buku, poyo lah mak buku ni. Tapi kita bagi mereka the realistik adalah anda bergaya bukan kerana anda kaya, anda bergaya kerana anda ada jiwa. Anda baca buku bukan kerana anda bijak, kerana anda baca buku kerana anda mencari hikmah. Itu yang menjadikan projek itu kekal lah. Alhamdulillah kekal. Dan sekarang pula kita engage lagi dari menjadi affiliate kepada tim Temikai Malaysia, di mana kita contribute 25,000. Kalau tak cukup daripada kutipan awam, kita top up untuk memastikan sekolah di Palestin dan juga projek memberi makan kepada 1,500 orang pelarian Palestin di kamp Temikai 1 dan Temikai 2 ni berjalan. Jadi kita affiliate dengan tim TikTok Temikai Malaysia. Jadi ZRS stream. So itulah saya nak beritahu kata macam saya katakan tentang gelandangan ya. Sebuah penceritaan yang saya fikir, kata dia dah dilupakan dah. Dia dah dilupakan. Sastra ni kan sekarang nak cerita tentang aku. Betul. Aku seorang yang paling sunyi. Aku seorang yang paling rebel. Kadang-kadang kisah kelambu kadang-kadang saya baca kisah penulis ni kan, saya akan kata, bro, atur sendirilah tak payah terbit buku. Ini masalah sunyi, masalah sepi. Dunia ada banyak masalah lah. Tapi penulis buku menganggap
Diri dia adalah masalah yang ada value untuk masyarakat. This is the most bad writer yang kita ada. Penulis yang paling haprak kita ada. Malah dia ajak orang sekali macam bersedih sekali dengan dia, Tuan Haji. Jadi masalah kan ni. Promosikan kesedihan. Dia tak promosikan solusi tu. Dia lebih jomlah kita sedih-sedih sekali. Intro lah. Ya. Intro untuk bagi tahu gambaran, kata dia bukan lagi tentang orang tidur tepi jalan tak makan apa semua. Kita sedang masuk ke dalam fasa yang lebih membimbangkan. Saya interview satu, kalau tengok dokumentari saya di YouTube, cari dokumentari Ina Balada Gadis HIV. Itu first 2005 saya turun ke jalanan untuk memenuhi rayuan seorang gadis murtad yang disahkan kena HIV. Dia ada tempoh hidup 4 bulan. Itu kata doktor. Jadi dia rayu kat saya, bang, teruslah buat lagi cerita-cerita dah. Abang buatlah program, saya nak masuk Islam balik. Saya murtad ni. Dulu saya kena HIV, tak ada tempat nak bantu saya. Jadi ada satu church bantu saya. Saya kesian dekat church tu, saya masuk Kristian. Sekarang saya nak mati ni dalam Islam. Saya shoot. Dan saya shoot. Dalam masa saya shoot tu, nak jadikan dokumentari kan. Dia adalah banyak pelacuran dekat situ. Semua pelacur-pelacur kita interview. Saya jumpa dah satu budak nama Amin. Budak nama Amin ni saya kisahkan dalam buku saya, Pasar ke Pasar. Waktu tu Amin budak lagi. Jadi mak dia melacur dekat lorong belakang jalan Medan Tuanku tu. Amin ni diuruskan oleh seorang aktivis masyarakat. Nama dia Abang Raja. Abang Raja Abdullah. Jadi Abang Raja ni tak maulah tengok anak-anak pelacur ni tengok mak dia pakai seksi berurusan dengan pelanggan. Sebab dia tak nak kan. Jadi Abang Amin ni buatlah kelas main blade ni. Gasing dulu tu kan. Beyblade. Jadi Abang Raja ni selalu kata kat saya, nah kau belanjalah abang 10 blade. Jadi saya selalu pergi hantar blade kat dia kan. Sampai tu saya tengok. Saya interview Amin ni. Jadi saya tanya Amin tahu tak mak kerja apa? Amin cakap tahu, mak kerja pelacur. Lepas tu Amin tahu tak berapa orang bayar dekat mak? Kadang-kadang orang tipu. Lepas main mak orang bayar RM5 je. Allah. Dan Amin umur 10 tahun. Saya pergi sampai level tu dalam interview, tapi saya tak pakai lah. Sebab saya tak sampai hati kan. Lepas tu Amin sedih tak? Sedih lah, dah kongkek mak kita. Janji RM15, bayar RM5. Mak kita dah isap pit. Kita. Dan berapa tahun kemudian, 2014. Saya shoot 2005 dokumentari tu. 2006 dokumentari tu, 2014. Amin ni dah jadi pengedar dadah dekat Coket. Saya jumpa pula Amin. Dia tegur saya. Dia tegur kan. Dia ajak saya makan bihun sup. Masa tu ada pakcik yang jual bihun sup tolak tu. Saya favourite bihun sup tu. Amin kata, bang, saya selalu nampak abang tapi saya malu nak tegur. Tapi hari ni saya belanja abang lah. Dia cam saya. Dan dia dah jadi salah seorang yang pegang paling banyak ais lah dalam KL. So benda-benda yang bila kita bercakap tentang the real thing on the street, dia adalah berbeza daripada kisah biasa yang kita baca. Dia bukan tentang orang tidur di tepi jalan. Dia bukan kisah tentang keluarga yang buang. Macam Bangkok Bank tu kalau kita pergi kan. Saya ada satu uncle tua yang saya baik dengan dia. Saya tak tahu dia siapa. Tapi sampai satu masa, saya tengah-tengah live apa semua, saya akan teringat. Hari ni hujan. Apa jadi dekat uncle ni? Anak saya akan tahu. Jom pergi tengok uncle. Saya pergi. Dan saya jumpa dia, kalau setiap kali saya jumpa dia, dia dah tidur. Tapi dia tahu saya datang. Sebab nanti saya beli tisu murah. Tisu yang koyak tu kan. Saya jual duit RM50. Letak dalam tisu. Sebab saya dah beritahu uncle, kalau saya datang, saya tak nak terganggu uncle tidur. Saya nanti ambil tisu tu, saya masuk duit tengah, orang tak nampak, saya akan letak dekat tangan uncle. Sebab dia kalau tidur, dia tidur mati. Jadi ini adalah benda-benda yang saya fikir kata kalau kita tak pernah berada di jalanan, kita akan melihatnya dalam bentuk yang berbeza. Tapi dari penceritaan Tuan Haji ni, dia macam berkitar. Dia bermula dengan parents yang memang tak ada pengalaman nak urus keluarga. Dia sendiri pun tak nak urus keluarga dia. Dia beranak pinak dan sebagainya. Ada satu yang timbul otak saya, yang masalah gelandangan ni takkan boleh selesai sampai bila-bila. Apa pandangan Tuan Haji kalau saya cakap macam ni? Masalah rasuah di kalangan pemimpin pun tak boleh selesai sampai bila-bila. Sebab kita ada polis, kita ada itu, kita ada ini, kita buat sistem education. Tapi berarti tak semualah masalah boleh selesai. Dan macam kemudiannya yang saya pergi adalah tangani. Rasuah kita tak boleh selesai, tapi kita boleh tangani. Jadi isu ni kita tangani ya. Macam saya beritahu pada tuan-tuan, kita bila sampai dalam bab ni kan, kita akan tanya, boleh selesai ke tidak? Kita fikir solusi je lah. Solusi lah. Saya akan very sarcastic lah.
Pemimpin tukar ganti pun kadang-kadang. Macam tu juga. Macam tu lah. Selesai bawa pun. Macam tu juga. Berarti apa yang saya boleh bagi tahu dekat tuan-tuan, kalau dari segi Islam daripada Saidina Umar kata dah ada kes kemiskinan. Jadi kemiskinan ni bukanlah isu tentang selesai. Isu tentang peranan kita. Dan saya pun tak, saya bagi tahu kata pejabat zakat, JKM semua bantu. Bantu, okey. Cuma mereka tidak mendapat sistem sokongan masyarakat. Now kalau masyarakat tanya, saya bagi tahu pejabat zakat, hampir 90% yang mana saya kenal keluarga ni menerima bantuan pejabat zakat. Hampir 90% keluarga yang saya kenal ni mendapat bantuan daripada JKM. Okey, tapi berapa peratus yang mendapat bantuan daripada masyarakat? Okey. Sebab masyarakat dah ada justifikasi. Kalau kita tanya you pun kan, 20 perkara, saya tak tanya you 5, saya tak tanya you 10, saya tanya you 20 perkara yang kamu ingin lakukan untuk kebaikan orang lain. Tak termasuk urusan gelandangan ni. Tak teringat pun. Tak teringat pun. Saudara lah, penduduk kampung lah, apalah, apa OKU apa semua kan. Jadi gelandangan is not in list. Menjadikan mereka begitu susah. Sebab tu, kalau kamu ikut saya sekali, saya pergi kan. Saya turun je, mereka cam kereta saya. Saya tukar apa kereta pun. Mereka cam. Semua kanak-kanak tu berlari. Mereka tak akan minta duit dan mereka tak akan minta makanan daripada saya. Semua minta dukung je. Allah Akbar. Sebab tu kalau saya pergi ni, kadang-kadang saya sampai tersungkur tau. Saya tengah tunduk nak dukung yang kecil ni. Yang belakang dia stun naik atas saya. Oh dia. Saya pernah jatuh tersungkur. Dia nak dukung. Dan lepas tu, studio saya ni taklah cantik. Studio saya ada kapet, ada aircon. Okey. Jadi bila siapa saja dapat datang ke studio saya, dia macam dapat pergi Hollywood. Bila balik dia jadi tumpuan. Budak-budak lain tanya, atuk belanja apa? Dia panggil saya atuk lah. Sebab saya tu, atuk belanja apa? Gini. Satu kali kan, bila sampai kat studio saya ada wifi. Kan kita stream kan, studio saya ada wifi. Jadi saya pun bagi tahu lah kat budak-budak, okay, now ambil nombor key in wifi ni, call mak masing-masing. Untuk latih mereka, bila dia orang tak balik 3 hari pun mak tak cari setengah tu. Kan, saya pun call. Kerana saya blowing aircon saya besar, jadi dia orang kesejukan sebab dia orang tak pernah rasa blowing aircon dua besar tu kan. Saya adalah kain selimut Mexican tu. Kain Mexican yang saya collection saya bagi mereka berselimut. Lepas tu mereka WhatsApp lah mak mereka. Bila WhatsApp mak dia tanya, sejuk sangat ke studio atuk kau tu sampai kau berselimut macam tu? Tahu tak gambar apa dia? Dia orang lari bawa phone dia orang tunjuk saya punya aircon tu. Kan aircon saya blowing yang petak tu kan. Dan mereka cerita, tengok aircon atuk ni besar. Dia orang cerita dengan mak dia orang dengan menggunakan video call tu. Oh ya Allah. Menjadikan. Lepas tu saya bawa pergi pool kat rumah saya. Okey. Mandilah pool kat rumah saya kan. Bila mandi pool dia orang tak call lah, dia dah lupa mak lah. Dia saya pun tak mau takut mak dia bimbang, saya akan snap gambar hantar kepada mak dia. Okey, saya tanya you soalan. Mak dia gembira ke mak dia sedih? Kalau kita kata gembira lah. Happy lah kot sebab semua kan. Saya bawa anak dia makan sedap, saya hantar gambar. Mak dia gembira ke mak dia sedih? Saya bawa pergi makan restoran Arab, saya pergi bawa kek, mak dia makan dia gembira ke sedih? Seronok lah. Sebab anak dia dapat makan. Ya. Itu tipikal lah. Ibu mereka bersedih. Nanti saya pergi hantar anak dia, saya kena ugut. Bila nak bawa kami? Allah. Berarti ibu mereka sendiri adalah ketika masa zaman kanak-kanak. Tak pernah mandi pun. Dan ibu mereka pula sampailah tu tak pernah makan dalam restoran Arab Tarbus, Al-Rausha, tak pernah pergi mukbang Korean food. Itu yang sekarang saya kata baru buat projek ni, hantar pergi. Sebab apa? 2 tahun dulu mereka minta pada saya, mereka teringin nak tengok laut. Dia tak pernah tengok laut. Tengok KL tengok laut. Jadi baru-baru saya benar bukan tak nak buat. Sebab kerana mereka budak-budak katalah saya baiklah kan dengan kawan-kawan saya yang ada kondo, yang ada apa ni resort dekat Janda Baik. Saya ingat kalau pergi 40 orang hilang. Harimau dalam hutan tu dia pulas telinga. Yang dia budak-budak dia ni kan agresif kan. Saya tak berani buat projek. Yalah tak berani lah. Saya takut pergi bawa laut pula dia seberang sampai ke Medan. Sebab mereka hidup di jalanan agresif kan. Saya tak berani buat. Baru ni mereka paksa saya buat. Sebab ada satu kali tu seorang budak perempuan, saya ada dalam posting Facebook saya, ada budak perempuan dia termenung dekat tingkat 3 hari hujan. Dia termenung kat tingkat 3. Lepas tu saya kata kat dia, apa buat? Dia kata kalau hujan bosan tu buka tingkat termenung kat tingkat 3.
Lepas tu apa yang seronok? Kita tengok buah durian. Lepas tu kadang-kadang ada bau durian sampai. Dia tak pernah beritahu kat saya dia nak makan durian. Sebab walaupun saya selalu belanja makan, dia orang fikir harga durian tu satu yang tak mungkin kita bagi lah. Jadi bila satu budak ni cerita dekat saya, kata dia tengok orang tolak situ kan pemborong. Contohnya saya boleh beli dengan harga borong. Itu tak ada jual sebiji 2 biji, jual bakul. Selalu dalam posting saya selalu kan. Maka satu kali tu saya buatlah satu malam 1,500. Dia ringgit beli durian. Kita tak belanja yang biasa-biasa lah. IOI kan. Cuma tak mampu lah Musang King. IOI udang merah kita belanja. Kerana saya merasakan sampai sekarang saya tak boleh lupa ucapan budak perempuan tu. Yang word dia saya ingat seperti sebuah novel hidup lah. Dia akan duduk, salah satu keseronokan dia tengok bakul durian tu. Tapi kadang-kadang dia kata, "Tok, seronok bau durian tu sampai harum je." Dan bila saya belanja makan durian yang grade A ni, satu benda yang akan buat saya rasa sedih. Mereka akan ingat, lari kat hantar rumah tu sebiji, lari kat hantar kat rumah ni sebiji. Sebab dia macam dapat satu benda yang bertahun-tahun mereka tunggu. Lepas tu dia orang tanya saya, "Mas Zainal, dekat belakang tu ada satu Rohingya, boleh bagi?" Saya tak bagi. Pasal Rohingya tu pun datang secara bangunan takut-takut nak minta, takut benda tu allocate untuk orang Melayu. Ini saya cerita pada tuan-tuan tentang the true story about poor people, orang miskin ni. Dan bila saya tahu budak-budak ni dia datang, dan saya tak larat lah sampai gile-gile ramai dukung kan. Yalah, betul lah. Betul. Dah lah ramai. Kadang-kadang saya pun rasa macam tak segan pula walaupun budak tu 8 tahun kan. Iyalah, betul juga. Dia bukan saudara saya tapi dia tetap dia tetap nak saya gosok kepala, saya nak apa. So bila balik ke tempat saya tu, tengok kalau boleh nampak lah kapet ni. Ni kapet petak ni. Kapet je ni lah saya pakai dekat studio saya. Saya bagilah kain lampik. Tak apa, kapet ni dah cantik. Maksudnya kapet ni saya pakai sama jenis macam ni, cuma saya pakai colour black untuk elak lambat kotor. Mereka kata sangat cantik. Jadi bila mereka balik, 8 orang ni balik, dia lah tumpuan berpuluh-puluh budak. Yang tu saya gilirkan. So apa yang saya cerita dekat tuan-tuan, it's not the numbers, it's not about point of view. Dia adalah tentang mereka memerlukan keberadaan kita. Duit kita tak besar. Kan, duit kita tak besar. Masa kita sangat berharga. Tapi masa kita tak nak bagi. Kita budaya kita, abang bagi makan orang susah saya tumpang RM20. Kita je fikir betul. Kita tak boleh nak pergi turun kita ingat buat tu. orang tu kemaruk makanan. Tapi sebenarnya mereka kehilangan sistem sosial kerana mereka gelandangan, tak ada orang peduli. Aku tak tahu sebab apa episod ni aku rasa macam berat. Dan macam tadi kan kita kata pasal kemiskinan, mungkinlah kita tengok, mungkin pandangan saya yang cetek lah tu Dr. Haji. Kita fikir pasal gelandangan ni dia lebih kepada kemiskinan, dia pun tak ada duit, tak ada makan, tapi sebenarnya dia pun tak ada kasih sayang tu juga. Ya, sebab dia pemain panjat tu Haji semua. Dan yang lagi sedih tu Haji, sebab bila tu Haji sebut tadi pasal generasi sebelum tu pun dia pun tak ada kasih sayang tu juga. Macam Allah, dia pun teringin nak pergi pool, nak pergi pantai. Kalau saya tunjuk video jadi jenaka, mak-mak ni berendam lagi lama pada anak, kembang habis. Sebab dapat pool tu, nama pool tu di Astana. Baguslah tuan dia bagi saya good price lah, kerana saya buat untuk orang susah kan. Buat lepas tu barbecue. Lepas tu mak-mak ni bagi tahu kat saya dalam bajet tu kan, boleh tak kita buat barbecue ayam? Teringin. Saya kata duit dah bagi, belilah apa pun. Sebab saya tak nak pergi. Kalau saya pergi saya kena sakit jantung. Yalah. Amat. Kita dibesarkan dalam sistem yang berbeza. Ya. Dia dibuatlah barbecue. Dan saya bagi tahu kata bila dah habis tu kan, dia orang pergi Bandar Melaka ambil gambar. Seronok. Dia hantarlah gambar kat Bandar Melaka, dan sebahagian saya ingat ada mak-mak yang tak pernah pergi pun. Tapi saya boleh beritahu pada tuan-tuan, misi utama pergi Melaka adalah untuk melihat laut. Sebab ada 2-3 beritahu dekat saya, mereka tidak pernah lihat laut. Jadi laut tu dia cuma tahu wujud. Mungkinlah 1-2 kali tengok dalam filem, sebab rumah dia pun tak ada TV. Yalah. Jadi saya duk fikir balik, kalau kita menulis kan, kita di inscribe laut kan, dia adalah pasir,
Di hujung pasir adalah air datang. Kan air datang tu bawa ombak berbuih. Kalau kita cerita tu maksudnya they cannot imagine. Hang ni merepek apa Apa yang berbuih tu? Macam mana boleh jadi berbuih tu? Dia kan kita tengok laut lurus nanti nampak garis horizon. Senja matahari turun dia akan tenggelam sikit-sikit kak. Sampailah gelap. Mana nak nampak? Dia pun tak boleh imagine tu. Sebab mereka tak pernah tengok. Sebab tu bila buat makanan Korea tu kan, dia orang ugut saya. Dia sedih lah pasal dia jadi macam mana tahu, ibu-ibu yang terperangkap dalam dunia kanak-kanak. Masa kanak-kanak tu pun macam kita agak sikit-sikit. Ada toys yang teringin nak main tak boleh beli. Tak anak dapat betul ya. That's the situation lah. Hang tak apalah. Balik Kelantan pergi pantai. Tu lah. Lepas ni hang pergi pantai hargai, teringat kata ada orang yang teringin nak pergi pantai ni. Tak dapat pantai tengok record bagi kat aku pula tu. Itu saja kita sembang. Baik. Okey Tuan Haji, intro Tuan Haji dan description sikit berkenaan dengan gelandangan tu semua memang bagi saya menyentuh lah. Sebab macam tadi lah kita kata kita mungkin cetek, kita fikir kemiskinan tu hanya pada material dan sebagainya. Okey Tuan Haji, sekarang kita masuk ke berkenaan dengan dua ekstrim. Okey, dua ekstrim. Orang memanglah orang kita suka membantu. Walaupun kita kata tumpang ke orang tu buat program sekian kita tumpang dan sebagainya, dia akan wujud dua ekstrim lah setakat yang saya nampak. Yang pertama dia kata macam tolong tu sampai tahap berlaku pembaziran ke, misalnya lah NGO terlalu banyak bagi makanan kau kan. Kalau macam saya salah, Tuan Haji boleh betulkan. Itu yang pertama, tolong sampai tahap membazir dan sebagainya. Yang kedua, dia punya sangka buruk kepada gelandangan ni sampai tahap tengok ni sindiket lah. Kira tak payah bagi duit kat dia. Kata kira macam punya sangka buruk sampai tahap tu. Jadi kita sembang tentang mengharmonikan tu Tuan Haji. Macam mana kita nak bertindak pada masa yang sama kita tak mau jatuh kepada dua-dua ekstrim tu Tuan Haji. Sebab bila bulan puasa je orang cerita tentang makanan lebih. Bulan puasa ni sebab orang berniaga tak laku dekat bazar makanan pun lempar kat situ. Bagi kat situ. Lepas tu orang yang nak buat kenduri, lepas tu masjid dah ada moreh tak habis pun hantar situ. I tell you the truth. Bukanlah benda tu. Saya duduk situ 12 tahun, tolong percaya. Dan sekarang hampir 3 minggu dah tak ada makanan turun pun. Sebab sekarang susah, ekonomi tak okey. Luar pada bulan Ramadan tak ada lambatkan makanan. Kadang-kadang saya pergi, kata saya live kan, hari Sabtu saya live kan. Lepas tu Liverpool menang pula. Saya seronok sikit. Saya pergi 2 pagi kan, saya sampai saya rasa bersalah sebab dia orang belum makan. Food tak ada hari tu. Jadi kalaulah ada yang baik, dia baik sikit kan. Dia pergi masak nasi. Lepas masak nasi, dia keluarkan nasi taruh dalam besen. Kemudian dia masak Maggi. Maggi. Dia tuang dalam besen. Maggi dengan nasi tu dikacau sekali. Diturun jadi macam bubur Maggi kan. Nasi berlauk Maggi. Itu yang boleh makan. So saya tahu kalau status kewangan tu kurang lah tengok makanan mereka pada malam tu. Jadi cerita mengenai pembaziran ni adalah sensasi bulan Ramadan. Bila anda memilih satu plot untuk anda burukkan orang kan. Anda memilih bahagian yang anda boleh burukkan. Tapi saya tanya, sekarang siapa tak pergi? Budak tak makan, kurang gizi, kes gastritis menjadi begitu, gastrik budak menjadi begitu tinggi. Jadi kena faham lah kata, kalau kita bercakap satu benda yang kita tak tahu, kita akan menjadi pemfitnah yang sangat bahaya. Sebab tu kan dalam kes gelandangan ni saya ingat, saya lah kok buat sikit cakap banyak. Menolong sikit. Orang yang menolong banyak tuan-tuan, dia pun tak mau cerita dekat orang lain. Sebab sakit kepala dia nak explain apa yang dia tolong. Betul juga. Saya mungkin lah sebab saya kerja wartawan kot, saya reti explain. Tapi semua orang tu dia tak akan explain. Sebab masalah kita akan menilai kebenaran daripada kebenaran mata. Tengok dengan mata memang benar lah. Betul. Dia orang ni hidup macam ni. Tapi saya katakan kebenaran berada dalam keadaan adalah berbeza. Berada dalam situasi tu. Sekali kamu pergi kan. Sebagai contoh saya tak kenal tau budak B dengan budak C ni. Kan budak-budak kumpul banyak. Dia datang tempat. Tak semua saya kenal. Jadi budak A ni nampak saya. Saya pun cakap lah dekat budak A ni, order lah Maggi. Kan dia kata order Maggi. Saya pun tanya. Dia tanya saya, Atuk, kalau order 2 bungkus, saya pun percaya 2 bungkus tu kerana dia lapar kan. Jadi dia minta goreng 2 bungkus. Dia kata, rupanya nanti saya tengok bila tu sampai dekat meja kan, dekat tempat saya turun tu ada satu restoran mamak. Bila sampai dekat meja 4 sudu.
Oh. 4 orang yang datang makan. Sebab 4 tu main sekali. Berlari-lari dia lapar kan. Jadi saya cakap kenapa share. Saya terpanggil dan itu proses yang mengenali. Kenal dia ni pula, kenal dia ni pula. Saya tahu dia asing. Macam dia ingat kat kawan dia panggil makan sekali. Ya. Itu saya katakan kalau kita melihat semua benda, saya boleh cerita macam kata filem, saya akan ada bukan every second, every frame. Sekarang satu filem berapa? 26 frame lagi. Kita masih pakai 26 frame. I boleh cerita dekat you frame ke frame. Ada satu kali tu dia ni lapar. Budak ni lapar kan. Dia datang kat saya. Tapi dia ada few friend yang lapar. Okay. Dia rasa few friend yang lapar. Saya kata panggil lah kawan dia tu datang. Dia rasa macam terlampau banyak kawan dia. Dia rasa mungkin 12, 10 orang tu macam banyak kan. Okay. Jadi dia rasa macam nanti next time dia suruh saya belanja dia makan, saya tak akan belanja sebab dia bawa geng. Dia ada pemikiran macam tu. Dia takut lah pasal nanti kita macam kena pau macam cerita Piramli. Macam cerita Piramli. Dia datang ramai. Okay. Jadi saya kenapa nak makan bungkus? Ya. Dia tak apalah, dia malas makan dekat kedai tu, makan bungkus lah. Dia berbungkus dia pergi. Saya nampak lah dia jalan pergi kan. Oleh kerana lapar, dia separuh jalan dekat lorong kaki 5 rumah kedai tu kan. Yang tunggu hujung dah sampai dah. Meters of lapar ni dah sampai dah. Dan saya suruh lah kakak ni pergi panggil tu semua makan dekat situ. Dan sejak tu lah mereka baru tahu kata ada orang akan bayar walaupun satu restoran makan. Barulah mereka tahu kata bil tu 180, 200 kan, orang tak kisah. Sebab kita pun macam saya katakan, sebab saya baca makalah makan daya kan. Kerana makan daya ni saya kata kalau bil tu 300 pun saya bayar, 400 pun saya bayar. Sebab jangan sampai orang sembunyi beras dalam tanah kerana satu hari ambil segenggam untuk makan 4 anak. Jangan sampai kemiskinan tu seorang gadis yang tidak bersusu menyusukan adik dia untuk pura-pura bagi menggantikan mak dia yang keluar bekerja. Itu saya jelaskan kalau you all tanya pasal gelandangan. Sebab tu kebanyakan persoalan yang selalunya kalau saya kena pergi jawab dekat mana-mana kan, orang tanya pasal JKM, zakat tolong, JKM tolong, tapi tak mencukupi. Zakat bagi sekarang ni lebih kurang 500, JKM mungkin bagi 300 lebih. Tapi budak-budak ni pergi sekolah, dia ada lagi kos untuk tu kan. Dia ada lagi kos. Ini menjadikan bantuan yang ada tu tak cukup. Tapi saya lebih fikir kata the biggest thing adalah mereka pun tak nak keluar sebab masyarakat ini. So dia nanti kita masuk je. Jadi cerita tentang makanan berlebihan tu saya cerita dekat you setahun bulan Ramadan je berlaku. Nampak kalau malam ni pergi, hari ni apa? Sabtu. Hujan. Okey, hujan orang baru habis semua pergi bercuti, keluarga cuti 4 hari kan. Enjoy cuti 4 hari tu hari kan. Confirm malam ni tak akan ada satu pinggan nasi pun turun kat situ. Tapi mereka akan tunggu. Allahu Akbar. Jadi saya dah keskan lah Liverpool main pukul 10 menang. Lawan Brentford, Liverpool menang 3-0. Pukul 12 saya keluar. Kalau keluar tu akan makan semua, sembang, berbual. So macam yalah, untuk orang yang tak menyantuni ataupun tak turun ke situasi tu, kita mesti ada persepsi yang macam-macam lah tu Haji. So bila kita tanya dengan orang yang memang dah duk bergulat dengan isu tu turun sendiri, so kita dapat info lah. Kami ni yang jarang-jarang turun ke gelandangan dan sebagainya, dapat info tu lah. Kan kita nak buat ekstrim yang lagi satu tu. Ekstrim yang lagi satu tu pun kita teringin juga. Persepsi yang buruk tu, yang kata mereka ni malas. Contohnya kata gelandangan ni malas, mereka ni sindiket ni apa semua. Macam mana Tuan Haji pernah tegak ke persepsi macam ni? Ataupun Tuan Haji sendiri mungkin pernah diserang ke, ditanya Tuan Haji tolong mereka ni main mana ni, sikut ada sindiket ke di belakang mereka ke. Persepsi tu main pada mana? Keangkuhan kot Tuan Haji. Ke dia main saja sebab dia tak biasa duduk dalam tu kot? Pernah tengok harimau tampak anak babi tak? Harimau tampak anak babi tak bisa tengok. Dia tak gigit sebab dia boleh bully anak babi tu. Bila dia dapat anak babi dia tampak. Faham Kalau ibu babi dia kena gigit. Kalau harimau dia buru-buru dapat anak babi dia tengok kan, dia kan tampaknya. Anak babi tu letih dia telan. Apa-apa sindiran dia. Kerana kita rasa kita berkuasa untuk menghina mereka. Kerana mereka kecil dan tiada daya untuk melawan. Sebab tu kita ada banyak kata-kata yang sangat bombastik mengenai mereka. Sindiket lah. Kita lah harimau tu. Kita lah. Mana adalah sindiket ni, kalau nak cerita saya nak bagi tahu kata
Jangan ada penyakit lah, scammer trader, scammer Bitcoin, scammer apa ni. Itu syndicate lah yang orang miskin. Dia memang purely memang ada masalah. Nanti patah-patah balik kata, yang miskin zaman Saidina Umar pun syndicate dia. Allah. Betul lah juga. Betul juga. Kalau nak mengeneralisasi tu kan. Kalau nak generalize semua. Kita kata, alah mak dia goreng tu syndicate je. Batu nak bagi anak dia rasa ada makanan sampai anak dia tidur. Saidina Umar menangis waktu tu kena scam je tu. Takkan macam tu. Ya. Ini Allah turunkan cerita sirah ni. Dan kisah Saidina Umar menjadi pemimpin yang baik turun sampai bawah. Ni ada untuk tanggungjawab. Hendaklah kamu jaga kebajikan 40 jiran kamu pun ada satu tanggungjawab. Saya malas, saya tak pernah lah. Yang as long as saya nak tak pernah. Cuma yang saya dapat banyak supporter adalah mereka tak boleh melakukannya faktor waktu. Yo, faham. Okay. Macam yang support saya sekarang banyak dari segi financial untuk tolong ni. Mereka tak boleh tu ada faktor waktu. Lepas tu ada juga yang ikut saya turun tapi kerana mereka tahu kata itu pelacur tua. Kerana mereka tahu kata budak-budak tu tak mandi. Bukan budak-budak berlari kan berbau kan. Ya, okey. Jadi dia jadi macam dia nak second time dia tak nak pergi lah. Dia kekok sangat. Dia sayang tapi dia nak dukung tu tak mandi kan berbau. Faham. Ya. Saya pernah masuk satu pasar raya. Okey. Dia tak mau nak beli baju raya kan. First batch tu okey, second batch. Lepas tu ada third batch, fourth batch. Yang saya pun dah hilang bajet untuk bawa pergi jalan tar kan. Okey. Saya kena pergi dekat satu pasar raya lah. Barang murah lah. Ya. Dia tak mau layan. Sampailah saya terpaksa cakap dengan dia. Saya bakar kedai you ataupun hilang kedai you. Jangan kurang ajar Okay. Aku budak coket tau. Aku ada duit. Saya punya sombong keluar kat ni. Kau nak cash, kau nak debit kau nak kredit. Siapa dia anggap kata budak coket ni tak akan mampu beli. Sampailah last kali dia tengok tu dia dah takut lah kan. Barulah dia entertain. Tapi kita boleh nampak lah dia rasa jijik. Yang muka dia, ekspresi dia semua. Dia macam reluctant. Banyak pengalaman dia. Dan itu berlaku pada bulan puasa. Waktu saya bawa Ford batch yang keempat untuk beli, saya rasa 2-3 hari nak raya macam tu lah. Saya face a lot of experience tapi saya tak jadi pemarah lah. Yalah. Saya cuma faham kata ini adalah realiti hidup lah. Dia kata kan, ada orang, kita jumpa orang yang bagus dan kita jumpa orang yang macam tu. Saya pun tak mau claim kata semua. Anggap macam ni lah, dia bukan urusan saya. Urusan saya to make sure yang saya take care ni betul-betul berada dalam keadaan okey. Others manage lah. Cuma yang case pasar raya tu saya marah lah because dia halau budak tu keluar kan. Memang saya datang untuk bayar. Saya kita minta tolong lah sebab saya urus yang kecil-kecil. Yang 4-5 tahun kan. Jadi yang umur 10-12 tahun saya kata akak tu lah uruskan baju mana mereka nak beli. Dia tak nak, dia buat tak tahu je. Oh Allah. Dia bila sembang macam ni kan, ada satu sifat Tuan Haji ni yang saya terfikir lah nak respon pada jawapan Tuan Haji tadi tu. Macam mana Tuan Haji menyantuni budak-budak ni dalam keadaan macam Tuan Haji cakap tadi tak mandi dan Tuan Haji juga menyantuni golongan pelacur apa semua ni. Kita nak petik yang sebuah buku kod yang kita letak dalam buku ni. Sebuah buku daripada petikan daripada Hamka. Ya, betul. Hamka cakap kalau perut lapar segala tak menjadi, masjid lengang, pengajian ditutup, pak lebay, pak kiai, pak ulama, pak pendeta tidak dapat berbuat apa-apa. Di belakang kantor-kantor pejabat pemerintahan, tempat pegawai-pegawai main korupsi. Di belakang bank yang besar-besar, tempat menukar dan memasukkan wang kertas bergulung-gulung, kelihatan manusianya bukan manusia lagi, sudah binatang. Dia makan bangkai ayam, dikoyak-koyaknya dan diulurnya mentah-mentah. Di jalan raya dan lorong-lorong yang gelap-gelap, perempuan sundal bersorak memanggil orang yang lalu lintas supaya singgah tidur dengan dia dan beri dia duit buat mengobat lapar. Di sana tidak ada lagi harga perawan, harga rupawan, hanyut dalam kelaparan. Muka surat 224, Islam, Revolusi dan Ideologi, tulisan Hamka sendiri. Cara tulisan ni dia macam nak abang kata disebabkan perut lapar ni Tuan Haji boleh buat macam-macam. Sanggup gadaikan habis semua disebabkan perut lapar ni, tak boleh nak buat apa-apa. Jadi saya tertarik macam mungkin ni kita nak tanya Tuan Haji lah. Macam mana Tuan Haji menyantuni keadaan ni? Maksudnya macam mana nak adjust sifat cepat menghukum dalam diri kita ni? Macam mana kita nak macam aduh ni dah lah pelacur, okey kata aku pi lah. Aku nak sentuh budak-budak ni bersih kata dia benda tu akan mai dalam hati kita nak buang sebab kekok nak buang kekok tu
Mungkin salah satu jawapan dia hang kena main hari-hari kot. Kena biasakan. Kena biasakan lah. Tapi at the first place tu macam hang nak pergi, satgi duk rasa macam tak sedap, satgi duk main panjat aku pula macam dia panjat Tuan Haji pula. Kita duk rasa macam tu. Macam mana kita nak mendahului kemanusiaan tu Tuan Haji? Macam mana kita nak dahului kemanusiaan dan bantuan tu dulu? Ataupun kita berdakwah tu dengan bantuan? Kalau awak ingat, tapi mungkin awak tak ingat. Tapi awak dilahirkan dulu, merangkak pun tak boleh. Betul. Awak merangkak dulu. Dan kemudian awak pegang kursi. Kemudian awak boleh tatih dan boleh berjalan. Macam itulah hati. Merangkaklah dulu memanglah susah kan. Lama-lama awak boleh tatih kan. Awak dah kenal, awak boleh tatih. Lepas tu awak jalan jatuh. Lepas tu awak dah boleh berjalan, awak boleh berlari. Dan ini yang disebut disiplin. Kalau benda tu mudah kan, taklah susah nak pergi syurga. Kalau semua benda baik tu mudah kan, tak turunlah Quran yang tebal. Tak turunlah sampai 23 tahun Nabi dakwahkan tentang jalan baik. Sebab dia bukan benda yang mudah. Kalau benda tu mudah, kita tak di isu hari ni. Kita bercakap tentang masalah konsert tiket tak penuh. Sebab orang terlampau baik, konsert tiket tak penuh. Kita sedang bercerita pengusaha disco bankrupt. Kita bercerita tentang industri kelab malam yang merosot di Malaysia. Kan? Because berbuat kebaikan itu dah jadi kebiasaan. Maka kita ni jadi komuniti kecil. Sedang bercerita tentang ejen judi yang kedai judi yang tak ada orang datang dah. This become a big story. Betul tapi oleh kerana yang baik itu susah. Jadi memang proses dia susah lah. Pasal tak semua orang nak buat. Kalau semua orang nak buat, isu dia dah selesai. Jadi saya beritahu kata, masa mula-mula saya betul-betul dulu 4 pelacur tua ni saya tak begitu baik. Kecuali saya baca kisah yang berlaku pada zaman Sultan Murad yang kedua dalam abad ke-14 dalam Kesultanan Ottoman. Cerita seorang hamba Allah yang dah tua, dia tak ada anak dengan bini dia kan. Cerita ni popular, satu kisah sufi yang sangat popular dalam zaman Sultan Murad yang kedua di Ottoman. Jadi dia ni tiap-tiap malam dia pergi rumah pelacur sebab dia tak banyak duit kan. Jadi dia perintah dia setiap kali dia berdoa, kata isteri dia, suami aku ni akan berdoa. Dia dah tua, suami aku ni akan berdoa, ya Allah, aku tak boleh menyelesaikan masalah pelacuran, tapi malam ni aku akan keluar untuk menutup 2 pintu rumah pelacuran. Dia pergi jumpa pelacur, dia bagi jangan dia malah lacur. Sebab dia kata bila aku menutup 2 pintu rumah pelacuran, aku menutup 2 lelaki yang datang untuk berzina. Dan dia ada bajet beli 2 botol arak je. Jadi aku musnahkan 2 botol arak supaya 2 orang lelaki tak dapat mabuk. Dan 2 lelaki mabuk ni pula tidak melakukan perkara-perkara yang lebih teruk daripada akibat daripada mabuk. So simple macam tu lah. Saya beritahu kata ketika saya takut nak pergi dekat pelacur tua. Sekarang dah jadi kawan saya semua dah. Become a good friend. Malah kadang-kadang bila saya bosan kan, mereka adalah first choice untuk saya jumpa. Dia dah 59, 60. Mereka adalah first choice. Jadi member lah. Saya akan pergi lepak bawah tu. Saya ingat lagi tempat yang saya akan lepak ni, atas ni adalah Tok Kong yang letak buah orang Cina semayang kan. Saya duduk atas meja tu berbual, order teh ais kat tepi. Jam 2 pagi. Sembang lah dengan cerita mereka, kampung halaman, kasih sayang mereka pada mak saudara mereka, kisah-kisah bapak saudara mereka mati, mereka tak boleh balik. Kalau balik orang kampung halau. Kerinduan dia orang nak balik raya. Lepas tu ada satu kali tu dia minta saya, Abang Dan boleh belanja saya tak? Saya nak balik bulan puasa ni je. Dia nak jumpa kakak dia. Jadi saya balik. Saya kena balik siang. Nanti abang ipar saya tak ada. Sebab kalau dia balik, abang ipar dia ada, abang ipar dia halau dia. Faham. Jadi dia balik. Jadi dia drive daripada, dia naik bas daripada Kuala Lumpur, pergilah ke Pantai Timur. Dia jumpa, dia balik. Bila saya datang tu, dia cerita kan, kakak dia ada kirim buah mangga saya, tapi saya seminggu tak pergi kan. Dia balik tu, saya daytime, saya jumpa dia orang weekend kan. Dia dah makan mangga tu. Maksud dia balik kampung, ini kakak tanyalah, dia tanya orang ni bagi tambang apa semua. Lepas tu kakak dia tak tahu nak hadiahkan saya apa, bagilah buah mangga. Dia balik mangga tu, masak sebelum saya sampai another next weekend, mangga tu habis. Faham. Saya beritahu kata, cerita-cerita normal. Anda akan dengar cerita macam
Bapak saudara dia mati, lepas tu dia tak boleh balik sebab dia pelacur kan. So semua orang ada kisah hidup dia yang menjadikan kita rasa bila kita berbual dengan dia perkara macam tu, kita tak rasa dia pelacur pun. Saya kalau jumpa geng-geng ni, saya akan merasakan kata how beautiful hidup ni, bahawa semua orang. Saya rasa saya agak senang lah hidup saya. Tapi saya menanggung the same pain. Saya kehilangan pak saudara, saya dah tak ada atuk saudara, saya tak ada nenek saudara yang dulu kalau saya balik kampung, mesti ada. Mereka adalah tempat yang seronok kan. Dia pun berkongsi benda yang sama. Dia dah rasa macam kan sebelum kecil dia tak melacur. Jadi dia semua ada kenangan-kenangan. Kita akan berkongsi semua kenangan yang sama. Minum teh tu. Kadang-kadang dia kan bila Tuan Haji masa dia duk cerita kan, katakanlah dia cerita dulu tadi baru dapat contohlah Tuan Haji lepak dengan katakanlah pelacur, tadi baru serve satu lelaki, katakanlah macam mana Tuan Haji respon? Macam mana Tuan Haji macam janganlah buat dah ke? Ataupun Tuan Haji kata okey lah, so macam mana okey lah, dapat berapa? Kami tanya soalan ni sebab kami nak tahu macam teringin nak tahu macam mana Tuan Haji urus conversation tu. Tuan Haji jaga hati mereka ke? Ataupun Tuan Haji macam Pani tak suruh buat dah lah, ataupun Tuan Haji ataupun tukar topik ke? Ataupun macam mana Tuan Haji masuk dengan tu sampai mereka rasa selesa tu? Okay, katalah last week saya anggap kata pertemuan ni saya ambil yang terbaru Sabtu lepas. Okay. Sabtu lepas ni kebiasaannya dia pun tahu saya akan datang. Okay. Jadi dia orang aktif pada, dia orang dah tahu dah ni kadang-kadang dia orang masuk Facebook saya. Tengok saya kan. Dia nak datang, dia cakap saya akan beritahu dekat kan sebab saya tahu kita akan habis live ni awal. Malam ni kita ada sesi kan sebab saya jual produk miskin bandar kan. Dia orang pakai tudung semua. Bila setiap kali saya pergi lepak dia orang pakai tudung. Dan saya tak fikir kata saya berbual dengan mereka tentang apa yang mereka lakukan. Saya nak dia ada satu momen yang saya treat dia sebagai manusia, kita berkongsi perasaan hidup yang sama. Kan saya orang kampung, mereka orang kampung, dan saya memang treat lah perbualan tu tentang ikan perkasam, tentang sisi manusiawi dia tu aja. Saya pun tak perlu tahu apa dia buat. Dan dia pun tak teringin. Cerita tak? Itulah. Saya tahu. Dia pun tahu benda tu. Cuma kadang-kadang kalau ada customer lalu kan, nampaklah dia kata tak. Sebab dia dengan saya. Lepas tu saya akan bagi tahu lah, kata Rabu ni jangan buka panggung. Saya guna istilah buka panggung. Rabu ni pergi kelas agama Kak Akmal. Dekat situ ada satu kakak, dia buat NGO dia. Nama dia Ar-Riqab. Rumah Ehsan Amal Ar-Riqab. Okay. Jadi pada setiap Rabu kakak ni buat kuliah agama. Jadi saya bayar pada mereka, Rabu jangan buat kerja, tutup pintu, tutup panggung, tak buka panggung ni duit belanja malam ni duit belanja Rabu, 100 saya bagikan, ni duit belanja malam ni orang tak buka panggung sebab saya datang. Rabu tutup lagi panggung. Okey. Jadi pergi ke kelas agama yang Kak Akmal, kami kenal lah, Kak Akmal pun baik dengan mereka. Pergi Kak Akmal masak sedap minggu ni. Itu je saya fikir kata nak pergi dakwah ni, saya tak fikirlah. Saya beritahu dekat you kan, word and love is different. Right. Everybody have word. Tapi tak semua orang ada sayang. Pergilah treat. Dan saya make sure lah kata, dan saya pun hormat macam seorang tu KM tu, saya panggil kakak sebab dia 2 tahun tua pada saya. Saya panggil KM. Dan saya memang hormat. Kadang-kadang sampai kalau saya tak berapa lapar, dia pun tak berapa lapar, tapi kita bosan kan, duduk situ tak tahu nak buat apa kan. Kita beli Maggi share 2 kat mana. Allah tersebut nama tak. Kita Maggi share 2 lah. Nanti dia suruh lah, saya suruh lah budak pergi beli. Budak akan beli lah, bagi RM10 kita change kan. Betul lah. Jadi bila Maggi tu sampai dalam bekas polystyrene putih tu kan, saya duduk, saya pakai yang garpu, dia pakai yang sudu. Faham. Makan. So saya tak fikir kata saya baik ataupun saya jahat. Yang saya fikir kata benda ni bukan tentang baik. Saya fikir kata tentang as a human being. Saya boleh habiskan masa dengan kawan-kawan saya yang minat jin. Saya boleh habiskan masa dengan kawan-kawan saya yang minat mancing. Dan saya habiskan masa dengan saya anggap kawan-kawan saya yang mempunyai kehidupan yang di jalanan lah, so-called gelandangan dalam konteks kita cakap. Okay. Dan saya tak rasa tak perlu you jadi rasa macam
preacher mode ke apa benda kan. Preacher ya, bukan. Ya, faham ni. Termenung Maksudnya, koi. ya betul, sebab kadang-kadang kita duk fikir macam konon aku nak main jadi dakwah sentap ke Maksudnya kita fokus kepada persamaan dari sudut kemanusiaan tu. Jangan fokus pada dia ni buat benda buruk sekian-sekian, letak tepi dulu, sebab kita pun kotor juga dengan dosa kan. Ya, cara Tuan Haji mai tu macam depa pun macam okey, macam nak kata member. macam brother aku ke, macam member aku okay. ke, perbincangan topik tu contoh pasal ikan perkasam macam tu Haji kata tadi tu. Macam kita tak pernah pergi ni macam Tuan Haji sembang apa nak bagi depa duduk semesra tu. Dengan budak-budak mungkin cerita lain pula kan. Setiap orang datang nakkan tubuh dia. Jadi tak siapa nak sembang ikan perkasam kan dia. Siapa nak cerita. Dulu saya katakan dekat tempat saya, belalang ni orang tak makan. Saya kata sejak saya tahu Pantai Timur makan belalang, dia kata ni masak ni. Saya cerita. Saya cerita pula dekat tempat saya. Tempat saya makan ni. Dia matters untuk buat dia rasa bahawa dia pernah hidup sebagai seorang manusia. It's a perfect life. It's a perfect life. Di mana pada zaman kita kanak-kanak, dia kanak-kanak, kita dua ada perfect. Dan saya pun tua, saya tak anggap hidup saya perfect. Saya ada painful as a success man ke apa ke. Saya pun ada masalah yang saya fikir kata saya dan dia mungkin orang yang sama dari segi tidak bahagia menjadi orang tua. Sembang lah. Saya tak fikir itu complicated untuk you all fikir kata tentang dia pelacur atau apa kan. Bila you dah in touch dengan dia. Saya beritahu dekat you, first time you bela kucing tu pun susah nak baik dengan you. Ya, betul. To get your trust kan. Dia kena pegang, dia kena. Habis kalau manusia, saya tengok sekarang orang posting cayangkan kucing, Masya Allah. Dan saya tanya soalan yang mudah. Untuk saya manusia jadi susah pula kan. Betul. Di, satu soalan sebelum kesimpulan. Okey. Macam ni tu Haji. Saya seorang yang pernah tonton anime. Dan in fact saya pakai jaket ni sebab anime ni antara anime yang saya tengok lah. Start daripada SPM sampai sekarang, anime One Piece. Dia ada satu quote daripada anime ni yang saya baca dekat sini. Satu karakter tu dia seorang doktor, dan doktor ni waktu dalam keadaan dia dah menghampiri kematian dah. Dia nak kena tembak lah waktu tu. Dia tanya soalan. Dia kata, when do you think people die? Dia kata, bila hang rasa orang tu akan mati? When they are shot through the heart by the bullet of a pistol? Tu dia kata, no. Dia cakap macam tu. Lepas tu dia kata, when they are ravaged by an incurable disease? Dia kata, no. Lepas tu, when they drink a soup made from a poisonous mushroom? Tu dia kata, no. Dia kata, people die when they are forgotten. Dia cakap macam tu. So, tu yang daripada anime Jepun yang saya tengok tu, saya jadi salah satu inspirasi kenapa saya nak cuba juga bagi settle buku tentang gelandangan ni. Sebab maksudnya bila kita lupakan seseorang, kita lupakan satu golongan yang miskin ke gelandangan dan sebagainya, maksudnya kita indirectly kita bunuh mereka sebenarnya. Macam kita kalau ikut daripada apa yang anime tu cakap lah. Jadi Tuan Haji, adakah sekarang ni kita sedang membunuh gelandangan dengan kita melupakan mereka? Teringat pula tadi Tuan Haji cakap, dalam 20 list yang nak buat baik tu, belum tentu nak bantu gelandangan dalam kepala tak ada dalam tu. Saya tak fikir. Saya bila you tanya soalan ni baru boleh buat saya fikir. Tapi saya tak fikir kata saya ada just third party lah. Maksudnya orang lain. Life saya dengan mereka adalah between saya dan mereka. Jadi saya nak jawab soalan ni payah sebab susah. Sebab saya tak nak fikir. Sebab saya percaya kata ini adalah satu kehidupan yang saya pilih, dan saya pun tak sempat fikir orang nak judge apa. I'm happy. Saya rasa kata benda yang terbaik yang saya pernah Allah bagi saya buat adalah ada bersama dengan mereka. Dan saya fikir kata saya pun tak pasti saya bahagiakan mereka atau mereka bahagiakan saya. Saya pun tak pasti. Saya fikir saya lebih perlukan mereka. Sebab tu saya punya divert stress apa semua tu adalah pergi ke jalanan. Tengok saya duduk tepi jalan dengan mereka. Kadang-kadang sampai tepi jalan tau, dia orang letak tika je. Tika tu berlari, kasut tak pakai kan. Saya terlampau letih sebab saya stream. Saya just simple je ambil topi keluar, saya tidur, saya lena 10 minit. Jadi gelandangan dia. Lepak dengan dia. Tunggu, sekali dia orang kejut dah. Ni dah 10 minit dah Tok tidur ni. Jom kita nak pergi sana. Dia adalah benda-benda yang dia orang nak, so saya pergi kan. Jadi saya tak pernah fikir apa yang saya nak kena fikir tentang orang lain. Fokus kepada apa yang kita buat saja. Sebab saya fikir kata saya pun sendiri tertanya. Saya fikir kata now saya letak kata saya lebih perlukan mereka berbanding mereka menanti saya. Sebab saya rasa
Saya pun ada pain, saya pun ada stres, saya pun ada kekecewaan yang banyak tentang hidup ini kan. Jadi bila pergi kepada mereka, saya merasa saya dapat kebahagiaan tu. Dan saya pun tak nak fikir apa mereka fikir pasal saya. Apatah lagi nak fikir tentang apa third party fikir kan. Satu hal lagi pula. Dia tak begitu complicated lah. The beautiful about our mind, kalau kita set dia dengan mengatakan bahawa they are my best friend. Macam Kak Long yang saya naikkan status kedai tu kan. Saya memang anggap dia macam kakak saya sendiri. Saya sayang dia betul. Apa saja berlaku kat kesihatan dia, apa semua saya akan ambil berat. Kalau orang bagi tahu kata dia tak buka kedai, saya dah panik. Saya kena call dia, Kak Long macam mana, dah pergi check kan. Saya kata wanita pembeli kebimbangan tu kan. So bila you all tanya saya benda ni, barulah saya terfikir. Tapi saya beritahu kata saya tak pernah fikir kan. Faham. Konklusi. Satu soalan konklusi Tuan Haji. Tuan Haji, kalau semua pengalaman di jalanan dibuang daripada hidup Tuan Haji, adakah Tuan Haji akan berada di mana Tuan Haji berada sekarang? Semua pengalaman di jalanan terbuang. 80% daripada life saya adalah you nampak saya dekat luar lah kalau saya kasar. Saya maki orang dekat TikTok. Saya fikir kata that 20% tu adalah karakter yang maybe groom by the other side lah. Tapi 80% ni I learn from the street. Saya duduk dekat saya start jadi ball picker, tenis umur saya 9 tahun, niaga di Pekan Rabu, umur saya 12 tahun kena bayar bil api kan. So rumah saya dah pernah sekali kena potong elektrik, saya tengok mak saya menangis. Jadi sejak tu kan saya akan make sure. Masa tu bil elektrik in 1978, 78, 79, bil dia pukar RM3, meter tu belum ada. So saya bila satu masa tu saya akan pergi carilah, dapat kerja ni 60 sen, kadang kerja ni RM1, bagi mak saya untuk jamin kata rumah kita tak kena potong elektrik lagi kan. Faham. Dan saya move sampai ke KL. Jadi saya fikir kata kalau buang semua pengalaman tu, pasal daripada bil elektrik tu lah saya pergi jadi jaga tenis dekat kelab Diraja Kedah tu. Faham. Kerja tenis kan. Lepas tu bila saya pindah lagi, saya tanggungjawab saya pada keluarga lebih besar kan, sebab adik perempuan saya selalu ponting sekolah sebab duit tak ada nak pergi sekolah, dia sekolah jauh sikit. Jadi saya buat part time jaga Pekan Rabu untuk make sure saya boleh bagi duit dekat mak saya boleh pastikan adik perempuan saya yang saya sayang ni boleh pergi sekolah. Kan. Lepas tu di Pekan Rabu pula saya jadi jahat dah duduk huru-hara kan, dia jahat. Kan dia bergaduh. Gaduh kena buang sekolah. Tapi saya fikir kata saya pun tak minta kehidupan lain kalau datang lagi satu kehidupan yang lain. This is the most beautiful life yang Tuhan dah bagi, dan saya tak regret. Dan kalau ada pusingan kedua pun saya takkan minta. It's nice. Ini hidup yang dah Allah atur dan saya menikmatinya. Dengan segala perjalanan di jalanan. Perjalanan di jalanan tu satu anugerah Tuhan bagi dekat Tuan Haji ya. Ya, saya fikir kata macam tu lah. So saya jumpa kawan-kawan saya juga yang saya kata very hard to convince them. Walaupun mereka orang yang bijak, belajar tinggi. Yang saya, sebab tu bila saya buat benda ni, saya buat Lone Ranger kan, saya buat seorang. Sebab macam saya kan, kalau lah mereka datang untuk tipu saya, saya happy untuk ditipu. Maksudnya, dia datang lah, apa nama ni kan, ni susu tak ada lah, apa tak ada kan. Saya bagi, sebab saya tahu kata dia mungkin tipu saya sebab ada orang ketiga. Orang ketiga tu orang miskin lah yang saya tak kenal. Faham. Jadi dia nak cerita jadi pening. Lepas tu dia nak introduce lagi, dia ada rasa macam perempuan ni drug addict ke, dengan cepat mata saya dapat tengok drug addict kan. Tapi case is real. Anak orang tu lapar. Perempuan ni walaupun penyakit dadah, dia ada anak. Jadi bila mereka tipu saya akan anggap di mana seperti apa kulit kerang yang kotor tapi di dalamnya ada mutiara. Betul. Maka saya tahu tipu tu adalah kerana atas niat yang baik. Saya banyak kali lah. Bila dia orang datang, saya dah tahu dah karangan dia. Dah tahu lah template lah. Selalunya dia datang simple je. Mana belanja lah ni. Kalau dia datang dengan bunga drama ni, akan susah ni. Kita tahu dah. Dan saya bagi. Dan saya anggap kata
Di belakang penipuan sekiranya ada kemuliaan yang tinggi, maka itu adalah penipuan yang sangat-sangat menggembirakan saya. Di belakang penipuan, kalau di belakangnya itu ada kemuliaan sangat tinggi, itulah penipuan yang saya cari. Kena tipu macam tu pun okey lah. Masa kita tahu, kadang-kadang kita dah cerita, dia dah tahu dah, kata saya tahu dah, kita lama. Saya umur 50, saya main tepi jalan dulu, cuma saya tak jadi gelandangan. So mereka muda dan mereka baru bermain. Jadi saya dah boleh faham lah bau simen, the language of body dia orang. Faham. Tolong. Jadi banyak kali lah. Lagi saya tanya terang, bagi tahu je lah. Saya tahu lah. Yalah, nak minta takut lah mana mak dia kena ubat. Saya tak apalah, akak beli je lah. Saya kata make sure anak dia dapat pampers, anak dia dapat susu. Tak payah bohong lah cerita je. Ya betul. Okay. Ini dia. Nak ucap terima kasih banyak. Terima kasih Haji, sikit pasal buku. Terus sikit promote sikit. Tuan-tuan beli, tuan-tuan support 50 naskah ya. Nanti bila mereka print untuk special edition bagi cross dengan ZRA Stream, kita ada di TikTok. Sebab saya akan plan dengan mereka aim 100 jualan, saya live daripada Coket. Lepas tu nanti mereka di Kedah, mereka akan naik beg kuning. Kita akan cross di mana dua cross dekat TikTok. Kita akan launch 150 special edition di mana anda membeli ketika live di Coket. Tapi beg kuning akan datang daripada mereka lah. Kita cross, saya bawa video. Selalu sebab kawan-kawan saya kalau di TikTok saya, mereka request, bang bila nak live luar, bang bila nak live luar. Sebab bila saya live kat luar, mereka akan bagi bunga untuk mencukupkan sebakul durian. Kalau malam ni saya bagi tahu sebakul durian 800, semua orang tembak bunga. Jadi saya keluar 800, dia orang keluar seorang separuh lah untuk tanggung bakul durian tu. Jadi ramai orang selalu rindu untuk saya live di jalanan kerana kalau malam ni saya live, saya buat satu projek. Jadi okey lah, nanti kita run saudara lot daripada TikTok Shop untuk ZRA Stream TikTok cross dengan mereka. Saudara beli daripada beg kuning mereka. Okay, support. Saya kata buku-buku macam ni kena baca, sebab saya fikir kata tak semua perkara yang bersangkut dengan bijak yang kita kena baca. Ada benda yang kita kena baca perkara bersangkut dengan hemah. Ini sebuah buku yang kita kata memperkayakan hemah. Terima kasih banyak Tuan Haji. Tuan-tuan dan puan-puan, Zainal Rashid Ahmad. Terima kasih Tuan Haji. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat buku, ingat podcast terpaling baca, ingat buat sejen, analyse, scrutinize, criticize. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.